Nak tanya, sekarang tengok trend ramai seller jual emas bawah 1 gram tu. Kalau beli, kita jual balik, laku ke? Kedai emas akan beli balik ke emas bawah 1 gram tu? Okey tuan-puan, ya betul. Sekarang kita boleh tengok trend. Banyak seller-seller emas dekat TikTok lah, dekat Shopee lah kan, yang menjual emas item yang kecil-kecil tu kan. 0.1 gram, 0.001 gram, 0.2 gram. Okey, tuan-puan, item emas kecil-kecil ni tuan-puan kena tahu satu perkara. Yang mana harga jualan dia adalah harga yang sangat-sangat mahal dibandingkan dengan harga semasa. Okey, sebagai contoh, ni saya panggil emas secoet ni. Emas secoet ni tuan-puan, okey, berat dia 0.001 gram. Okey, di mana harga dia RM10 je. Dengar macam murah. Tapi nak tahu murah ke mahal, tuan-puan kena kira berapa harga per gram dia. Okey, kalau kita kira harga per gramnya adalah RM10,000. Jadi sebenarnya anda sedang beli harga yang terlalu mahal. Okey, yang kedua, tuan-puan kena tahu, alright, emas yang item kecil-kecil macam ni, dia susah nak dijual balik. Macam mana nak jual tuan-puan? Nak cek ketulinan, nak timbang pun belum tentu mesin boleh detect. Okey, jadi pastikan jangan mudah beli je. Emas kita pun mestilah kita mudah nak jual kan. Emas yang kecil-kecil macam ni tak laku dia jual sana, tak ada kedai yang nak beli balik. Syarikat Public Gold pun tak nak beli balik. Sedangkan Public Gold beli semua jenis emas. Jadi jangan buat kesilapan ni. Kalau bajet kecil tuan-puan, boleh menabung serendah RM100 dekat Public Gold. Tak pun dekat luar sana banyak bank-bank yang sediakan platform untuk tuan-puan menabung emas serendah RM10. Tapi tuan-puan takkan dapat apa yang tuan-puan boleh dapat di Public Gold. Nak tahu apa yang tuan-puan dapat? Tuan-puan follow saya. Jangan lupa join live saya. If you learn something, please comment.